Okey. Semua barang dah packing dah mak. Dah. Jom kita gerak. Yeay. Oh, balik kampung. Wow, 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 balik kampung. Yuhuu. Beberapa jam kemudian. Wah, dah sampai pun kampung. Uish. Parking dulu. Okey, dah berturun. Okey, dah boleh keluar. Okey. Dah, jom kita masuk. Mana? Assalamualaikum. Tok. Siapa ketuk-ketuk tu? Tengok dah cak. Duduk. Tok. Buka pintu, Tok. Apa? Tok. Ikut, Tok. Cakap, waalaikumsalam. Lama tak nampak. Dah, mai masuk. Baik, Tok. Dia balik ni sebab naik raya. Dah, mai masuk. Okey. Wah. Cantik kan rumah tu ni. Abang kalau nak tidur apa kat ini, boleh tapi kena pakai sleeping bag lah. Okey lah, Tok. Dah malam ni. Apa lagi? Kita buka lah. Atau ada buat makanan. Kat situ, Tok. Mana mak ni, Tok? Jom. Buat. Okey. Hotdog. Tak dulu. Wah, hotdog. Sedap ni. Makan. Sedapnya. Sedapnya. Dah habis. Tangan dulu lah. Okey lah, Tok. Makan lah ni. Sekarang ni kita pergi tengok Rumah Raja kat TV. Mari, Tok. Kat TV. Rumah Raja. Jom. Dia tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Dosa Raja. Yeay, Raja. Yeay. Tidur lah. Nanti nak raya. Tok. Nak saya bawa sleeping bag. Okey dah pasal. Tu orang sebilik dah. Tidur. Tak siapanya. Nanti raya. Yeay. Pada pagi raya. Uzal, bangun. Kenapa tu pagi buta ni? Lupa. Hari ni puasa. Alamak, tak sahur. Sahur apa? Sekarang dah raya lah. Raya? Yeay, raya. Kemas sleeping bag ni. Baik, Tok. Kemas dulu. Kena kemas. Saya mandi dulu lah, Tok. Lihat tu. Mandi dulu lah. Pakai baju. Tengok baju raya baru. Warna biru. Jangan tu.
Jom kita tengok. Jom kita tengok. Atuk. Maksudnya Atuk dah pergi solat raya lah. Atuk tinggal pula. Atuk ni. Kalau kita pergi solat raya. Jom. Kalau saya itu je video kali ni. Aku buat pendek je tahun ni sebab ada masalah sikit lah. Memang tak sempat aku nak buat semua sebab kawan-kawan aku semua tak ada. Okay. Aku seorang je. Bila aku baca dia baru main kacau. So itu je guys. Jangan lupa like and subscribe. Itu je. Dan aku nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maksud dia dan batin. Maafkan kalau aku dah buat salah ke apa. Itu je. Jumpa pada video akan datang. Selfie di sini. Bye. Ciao.